Ayat yang ke-6 ni, alam naj'alil arda mihada, bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan? Allah kata, maknanya Allah buka dengan pertanyaan, alam, bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan? Supaya apa? Supaya Quraisy, dan bukan Quraisy saja, yang ini penting juga, saya selalu ulang, konteks penceritaan tu memang pada Quraisy, tapi kita yang membaca Quran hari ini untuk kita jugalah, kerana Quran ni pedoman sepanjang zaman ya, bukan untuk Quraisy saja. Jadi Allah suruh kita fikir bila Allah bermula dengan alam ni, bukankah, ambil perhatian, bukankah kami telah menjadikan bumi ni sebagai hamparan? Kata Allah, mihada ni, kalau kita lihat mihada ni, hamparan ni apa maksud dia tuan-tuan? Sebab tu perlu pada tafsir supaya kita dapat lebih memahami makna ayat ni. Kata ahli ilmu, mihada ni sebagai mufassirin kata dengan maksud mumahada. Mumahada ni maksudnya dipersiapkan. Bukankah kami telah bukankah bumi ini kami jadikan kepada kamu dalam keadaan dipersiapkan? Maksud dia apa tuan-tuan? Allah nak kata bumi yang kita duduk sekarang ni satu nikmat yang besar. Ketika Adam diturunkan daripada syurga tu, bila turun ke bumi ni, bumi tak kosong tuan-tuan. Allah nak kata rahmatnya Allah ni, bumi dilengkapi dengan fasiliti-fasiliti ni cukup tuan-tuan. Adam boleh hidup bila mana duduk di bumi ni. Kita bayangkan bila mana dikeluarkan daripada syurga sebab langgar perintah Allah kan. Allah tak seksa Adam begitu saja duduk di bumi, tapi Allah bagi bumi yang telah dipersiapkan sampai kita hari ni tuan-tuan. Sebab tu saya bila baca ayat ni baru saya duduk rasa jugalah dari sudut tadaburnya, kita duduk kat bumi Allah ni lama mana dah tuan-tuan. Kadang-kadang kita tak bersyukur pun, tapi bila kita tadabbur ayat ni, Allah, nikmat yang besar bumi ni. Maksud fasiliti tu apa Ustaz? Tengok macam mana Allah bagi adanya lautan, bumi tu tak kosong kan? Adanya lautan, adanya gunung ganang kan? Adanya haiwan dan sebagainya, haiwan ternak kan? Cukuplah tuan-tuan, nak air ada, nak makanan ada. Apa lagi tuan-tuan? Bumi ni satu nikmat yang besar lah. Jadi Allah fikir. Dan satu lagi, ada qiraat lain baca begini, alam naj'alil arda mahda. Mihada kan, ada qiraat lain baca mahda, tetapi memberi makna yang seakan sama juga, tapi secara spesifik dia, bukankah kami telah menjadikan bumi ni sebagai mahda ni, buaian baby tu tuan-tuan. Contoh kalau kita nak lebih faham kan, mahda ni tempat tidur baby lah, ataupun buaian. Macam mana baby kan, selepas mana kita buat tidur dia letak di tempat tidurnya yang ampuh, ataupun di buaian dia tidur dengan selesa. Sebegitulah Allah bagi bumi kat kita ni. Bila Adam diturunkan dan kita semua duduk kat bumi, dalam keadaan bumi ni cukup fasiliti dia. Itulah terjemahan dia.